rakan kita sebelah sana, itu musuh politik tapi masih lagi silaturahim, musuh politik kita, sebabnya kita akan berdepan mereka untuk kita mengambil kuasa pada PRU ke-16, dan bila kita masuk pilihan raya ini, kita mesti nak kemenangan untuk membuat perubahan yang baik kepada rakyat. Dan pada hari ini, kalau kita tak mahu lagi orang mengatakan bahawa mana-mana parti politik yang masuk sama saja. Benda ni saya juga pergi ke Indonesia, pergi ke Jakarta, saya jumpa beberapa parti. Dan benda proses pembelajaran itu penting untuk kita sama-sama nak lihat negara ini dengan lebih baik untuk rakyat negeri Kedah khususnya, rakyat Malaysia secara amnya. Sebab reformasi yang diperjuangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, reformasi yang dibuat, beliau dah laksanakan kemampuan beliau, dan kita di peringkat negeri, di peringkat rakan-rakan parti politik, saya kata kat dia, kita kena bersedia. Bila kita menjadi kerajaan, apa preparation kita? Kita kena betul-betul menguasai politik. Tambah baru sekarang ni dia menampakkan dengan politik baru, dan juga menguasai dalam pentadbiran kerajaan. Jika kita masuk jadi kerajaan, kita mesti menguasai sungguh-sungguh, sebab kepimpinan ini untuk mengubah landscape politik, mengubahkan landscape pentadbiran negara dan negeri untuk pergi lebih jauh, untuk menjadi negara lebih baik, harmoni dan sebagainya. Jadi benda itu saya kata kita kena bersedia daripada awal. Mestilah kita kena buat macam contohlah kita buat baru-baru ni retreat pilihan raya. Sebab dalam kita tengok dalam pentadbiran parti politik kita, saya lihat bahawa dari segi penyusunan structure tu tidak sampai. Kita kalau di dalam PRU ke-15 itu, struktur jentera kita tu hanya peringkat parlimen saja. Kita peringkat perpaduan negeri tapi peringkat parlimen. Peringkat DUN tidak, peringkat PDM tak sampai. Dan akhirnya kita masuk dalam pilihan itu, masuk hanya sekadar selain daripada gelombang yang Datuk bagi tahu tadi, ini dari segi pengurusan politik kita tak sampai ke peringkat kombi. Ini yang menyebabkan saya rasa ada sedikit sebanyak menyebabkan kita masuk agak stuck kat situ. Jadi pada hari ini kita bersedia awal, penyusunan jentera, penyusunan kalau kita turun ada. Tak, saya tak mau lagi ada nama aja. Lepas tu tak ada. Pergi tengok orang tak ada. Jadi tak mau. Dan dalam masa sama, paperwork macam dulu kita buat. Datuk kata apa nak? Main paper dulu. Apa paper? Tapi kali ini kita telah buat paper yang sama standard dengan kerajaan. Jadi rakan-rakan kita secara tak langsung, rakan-rakan pimpinan, sama ada kamu daripada seorang profesor, kamu daripada accountant, engineer, lawyer dan sebagainya, belajar. Dan bila kita masuk jadi kerajaan, barulah kita boleh buat perubahan yang lebih besar. Itu sikit sebanyaklah mukadimah. Datuk ada apa nak sambung? Itu di segi perancangan yang dibuat tu memanglah kita lihat bahawa pilihan raya ni dia boleh berlaku 4 tahun tapi akhirnya 5 tahun tu dah kira akhir. Dan saya kira ini dah kira right time lah. Mana kata kemungkinan pilihan raya kalau nak dibuat serentak, yang paling awal ni Negeri Melaka. Negeri Melaka akan berubah hujung tahun kan. Betul. Artinya pilihan raya kalau nak ikut Melaka nak dibuat serentak, mana kata parlimen mesti semua sekali kena bubar untuk dalam bulan 1 lah berlaku pilihan raya kan. Ya. Jadi sekarang ni dah bulan 1, ada 12 bulan. Jadi dalam tempoh 12 bulan ni mesti ada satu jadual-jadual tertentu, latihan, latihkan dan sebagainya